Assalamualaikum semua. Okay, kali ni Erna nak kongsikan pula resepi buat biskut cornflake yang sangat rangup, sedap dan memang tak boleh berhenti makan. Nak tengok tak caranya? Jom kita mula. Bahan-bahannya saya gunakan mentega pure butter jenama Beka Tatura. Okay, sebuku ni ada 250 gram tapi saya gunakan 200 gram saja. Okay, gula kester 3/4 cawan. Setengah elok manis dia. Kuning telur saja, sebiji yang grade A. Untuk tepung saya campurkan tepung jagung 1/4 cawan dan tepung gandum 1/3/4 cawan. Ini sedang elok adunan dia tak lembik atau keras sangat. Dan juga nanti kita akan ayak bersama 1 sudu kecil baking powder. Okay, dan juga cornflake yang saya dah ramas dalam lebih kurang setengah cawan. Kita ramas hancur untuk masukkan ke dalam adunan. Mula-mula caranya saya akan campurkan mentega bersama dengan gula kester. Saya pukul guna mixer. Tapi kalau tak nak guna mixer boleh pukul guna whisk tangan je. Tapi kena pukul lama sikit lah. Sebab kita nak dapatkan tekstur yang krim. Krim dan gula tu dah larut bersama dengan mentega. Kita nampak dah berkrim lembut macam ni. Okay, sekarang saya akan campurkan bersama dengan sebiji telur kuning tadi. Okay, kita tak payah guna mixer. Kita tepikan mixer. Kita gaulkan guna spatula je dan juga masukkan sedikit vanilla essence. Kacau rata sebatikan telur dengan mentega dan gula kester tadi. Okey, kemudian saya akan masukkan tepung jagung dan tepung gandum, kita ayak dulu. Masukkan 1 sudu kecil baking powder. Kemudian boleh gaulkan tepung dengan adunan mentega, tepung yang dah diayak tu. Okey, gaul sebati, tak perlu guna mixer, guna spatula je. Okey, kita tak nak aduk, kita kembang. Okey, kacau sebati sampai dah nampak macam ni, dia memang agak lembik. Tak perlu risau, jangan tambah tepung. Sebab kita nak sudurkan nanti, dia lembik macam ni, kita okeylah, dah jadi dah ni. Okey, sekarang saya nak campurkan dengan cornflake yang dah diramas tadi, lebih kurang setengah cawan. Okey, memang sedang elok lah, tak perlu tak banyak sangat atau sikit sangat kan. Okay, campurkan ke dalam dough, kita gaul. Okay, sekarang bila dah gaul sebati, okay, kemudian last sekali saya akan golek-golekkan dekat cornflake sebelum kita bakar. Okay, macam ni dah siap. Okay, next step. Okay, saya gunakan sudu penyukat ni untuk dapatkan bentuk yang sama. Okay, kita cedokkan dan kemudian kita golekkan dough tu ke dalam cornflake. Cornflake ni kasar je, tak perlu ramas. Okay, nak nampak cantik kan tekstur rangup dia. Buat sampai siap. Okay, kemudian lekatkan dough dengan kepingan cornflake. Okay, kemudian kita susun dekat tray untuk bakar. Okay, buat sampai siap dan kemudian kita boleh bakar kejap lagi. Okay, dah macam ni saya akan bakar ke dalam oven. Saya gunakan suhu 160 darjah. Saya bakar selama lebih kurang 15 ke 20 minit. Dah siap. Okey, boleh disejukkan sebelum disimpan. Okey, sekarang waktu apa? Makan time. Makan time. Alright. Okey. Sekarang kita nak rasa biskut cornflake yang sangat sedap, guna pure butter, rangup dan wangi. Siapa nak rasa? Saya. Okey, adik satu, abang Ngah satu. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tekstur dia. Tu. Nampak? Memang sangat sedap. Rangup. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Ais pun ada. Dia rangup. Ibu ada. Rasa vanila, dia letak essence apa? Vanilla essence. Sangat sedap.
Okey, resepi ni pun senang. Dah. Okey. Jom kita makan. Okey. Dan juga Erna ucapkan selamat hari Raya. Raya. Bye-bye. Jumpa lagi.